Hai korang, okey, Lia ada dapat satu soalan. Boleh ke pinjam ni? Kalau boleh, saya nak pinjam 10k nak buat bayar hutang. Okey korang, kalau korang ada hutang dekat tempat lain, okey, Lia boleh settlekan. Lepas tu, mana yang korang nak guna duit urgent, korang boleh DM Lia sekarang lah. Okey, korang mana yang nak pinjam dari 500 sampai 20 atau 30 ribu, boleh je Lia tolong korang untuk settlekan masalah korang. Okey, yang kita perlukan, gaji mestilah auto masuk bank. Yang kedua, kerja 3 bulan ke atas. Okey, zakat ke, pencen ke, pekeso, JKM semua kita terimalah. Okey, lepas tu yang kita tak terima adalah gaji cash ataupun gaji separuh-separuh. Separuh-separuh ni maksudnya separuh cash, separuh masuk bank. Itu kita tak terima lah. Peniaga pun kita tak terima. Gaji kerja sendiri pun kita tak terima. Okey, kalau korang kerja sendiri, okey, ada pencen, ada sok-sok, ada zakat ke, korang boleh je DM Lia. Lia boleh bantu korang. Okey, mana yang berminat boleh DM Lia sekarang. Boleh DM Lia lah. Nanti Lia akan balas satu persatu korang punya DM. Lepas tu korang like, follow dengan share lah TikTok Lia. Okay, nanti Lia akan bantu korang tau.